belajar tahfiz daripada bahan tahfiz Al-Aminiyah Batam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun sampai ke penghujung program, dan bagi menghargai kumpulan Tausiah yang telah membuat bersama kita tadi, majlis ini menjemput Ustaz Rahim bin Uthman, Imam Utama Masjid Al-Fahim, untuk menyampaikan syahadat hati kepada kumpulan Tausiah. Dijemput Ustaz Rahim untuk terima syahadat hati daripada Masjid Al-Fahim. Terima kasih kepada Tuan Imam Utama di atas penyampaian syahadat hati tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah, dengan berakhirnya penyampaian syahadat hati itu tadi, maka berakhirlah juga program Masjid Abdul Fahim berselawat. Sehingga berjumpa di lain masa, saya pengacara majlis menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang saya menjalankan majlis tadi. Sekian, akhir kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga jumpa lagi di tahun hadapan. Allahu Akbar.